pergi? Pergi tak layan dia. Tak layan. Oh, memolek sikit dah. Memolek sikit, mu tak layan ada member dah. Demo tak kena bayar. Oh, ada member tak layan. Besok Bet tak apa, Bet sayang kita main dah, kita nak pergi main mata. Tak apa, kita sayang lah. Sabar, bentar. Kamu tengok jangan nak aku bah. Ya, geng Syami tu. Oh, lama dah main motor ya? Oh lama dah. Lama dah ni Kelantan duduk mana? Duk KB. Mari KB. KB. Oh KB. Oh, KB. Kita ada kawan juga duduk sini Ratu Panjang. Yang tupak. Atau panjang jauh. Oh, Ratu Panjang dengan Kota Baru jauh. Oh jauh. Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru. Kota Baru. Babak lah yang ni bah. Baba yelah tak apa tak. Saya nak pergi solat, Tak pergi solat. Pergi solat. Oh pergi main Bet dah Bet. Be. Assalamualaikum. Mereka salah ni. Kakek mi. Apa gitu? Okey. Tak tahu Hai nak tanya kalau nak sponsor baju untuk Poker buat tiga lain nak kontak siapa, kontak anda? Kontak admin. Pojak. Kontak pojak. Tiga lain Abang Rob. Tajuk jap. Tajuk. Okey. Oh. Kau buat apa tajuk? Buat tiga lain Abang Ropi. Jangan sebut. Okey, Sebut dia orang tahu. Kau ni semena nak bocor. Kau kali dah kantoi dah hati je. Kau yang masuk terus cakap terus ini Dayan apa benda mana aku nak tahu. Pula tu. Mana? Yang tu kau invite yang terkeluar. Sas, faham. Macam mana nak kontak pojak je? Pergi kat dekat TikTok. Elisa, stop. Hi. Hello. Where are you from? I'm from Malaysia. Where are you from? I'm from Belarus. Belarus. Yes, Belarus. Belarus. My friend also from Kapo Barus. Yeah. Kapo Barus. I'm from Belarus. Belarus. You Belarus. Where you from? Apa? Where you from? Belarus. You know Belarus? What language you speak? Belarus. No, you know the thing is right there and when dah ajar fikir pula dah. Kau pandai kau laju kau otak kau Belarus. Meniniku jalan pulang. Laju kau otak je. Belarus aku tak ada suara ni. Okey jangan agak. Mia Mia Tasha Sapa. Ya. Jadi kan guys, saya tengah nak buat premiere dulu. Kita tengah buat premiere. Kejap lagi dah muncul premiere baru kita teruskanlah. Filter kurus sangat tu. Filter. Kanda kata tadi yang nak sponsor baju boleh tahu nama TikTok Pojak. Type je Pojak. POKJAKKK. TikTok Pojak. Dan tu DM dia nanti. Siapa artis kali ni? Undertaker. Kita bawakan khas daripada Texas. Undertaker. Ya, kita bawakan Undertaker untuk korang Ya, siapa yang sampai 500 view ni? Undertaker kan. Hai Abang Kanda. Hari ni berapa bulan? 9 bulan 6 bulan pukul 8 PM. Okey. Kau ingat kita tak boleh bawa Undertaker datang borak dengan lain? Boleh gila. Kau boleh bawa apa benda yang kita orang nak? Undertaker boleh. Kau nak siapa? John Cena boleh bawa. Boleh, semua tu boleh bawa. Okay. Cuma kita kena ni Pojak dah masuk ni. Tu DM Pojak tu. DM Pojak. Undertaker kod yang. Ya. Okey guys. Saya Hai. Mau jual aku? Tak asal muka aku kurus sangat. Ada filter. Mana ada filter? Wah, kemain kau beauty. Tak ada. Beauty 100. Asal muka aku dah cengkung je. Mana ada kosong Mana ni kan baru kali kedua live. 50 anjing. Sama je. Sama je gila. Mana ada ni. Memang muka dia macam tu geng. Okay. Tengok ada Dah ada premier. Dah premier. Okay guys, dah premier guys. Let's go dah premier. Kita dah buat premier so boleh masuk ke TikTok pula YT kita guys untuk premier Kronika Kanda. Laju Syai Boy ni. Yeah. Baru buat premier dah masuk tu.
Flawless saya. Bang, invite saya. Pergi mana? Nak invite bawa pergi mana tu? Cuba bagi tahu. Tu atas sekali tu Snow Fairy tu. Ya, bang invite saya. Ya, kenapa nak bawa pergi mana? Mana ni? Tu lah tu saja. Siapa? Jajah tak tahu. Aku boleh tahu. Mana betul? Kau ni follow 4 orang ya, decline lah. Tak, sebab nombor orang 3 line semua takut. Dia ni Jason. Jason. Mana ketua ni elok tadi? Tak dia kena juga dah dalih. Hadir dari pelat BTL. Nama kita stay B3L. Tak lah, semua tak ada ni. Kejap. Makcik siapa tu? Makcik siapa tu? Nak sign Arul boleh? Beritahu dekat mana? Boleh. Nanti dia sign kat Betul. Tak, yang paling best ni. Bang, buatlah live time borak. Buat live time borak. Habis tak payah post di YT kalau kita borak. Kita orang buat tak live. post YT. Kena. Banyak benda yang kau dengar lagi nanti. Lagi tak bertapis lagi. Ini muncul Pak Godi ni ada Ya. Bukan kita orang tak buat disclaimer. Yang ini kita orang kata dapat job dekat Gegar. Wih, kita orang tak sabar ni guys. Mana tahu rezeki kau yang kita punya borak ni sampai gempak Most Wanted ke guys kan. Nanti kau tag Astro, mana tahu dapat. Aku dah hantar ni. Ada benda lah saya tengok cakap. Hantar Calunan. Ya ke? Kau jangan aku. Dah sumpah. Aku dah hantar pencalonan. Cakap kan ni? Gempak Most Wanted. Serius apa? Ya. Serius aku dah hantar dah. Kalau dapat tu aku rasa macam Aku hantar 2. Hantar Digital tu lah, podcast episod Wan Kadia dengan satu lagi host digital. Kita bertiga lah. Oh yeah. Sukunya. Adalah Melando ke apa-apa ke. Tapi benda tu undian guys. Saya dah hantar. Cuma benda tu undian tu guys. Kita dekat abang kakak yang boleh tolong kita kan. Ya betul. Benda tu undian. So maksudnya nak maintain setiap minggu tu kita dah dalam tu. Boleh kau Kalau one day saya dapat award lah. Sebab tahun ni mungkin saya dah tolak Superstar. Jadi saya dapat award ni pun dah cukup untuk saya. Maksudnya tahun ni tak ada tiket ni kita orang untuk pergi. Boleh je ada aku. Ya. Kau tahu aku kabel kemas kot. Dekat. Wang Kak 2.M Kena invite PMS. InsyaAllah. Apa sih jangan risau. Ubat kuat masih ada. Kau boleh buat kuat. Habis kenapa orang tanya buat kuat? Mana aku tahu orang tanya kat sini. Tak ada kenapa semua tak accept ni weh. Dah nama B3L kalau muka aku. Hi. My friends. Hello, how are you? My friend also. Kızını düştü. Bir dakika. No, the thing that nantak kau lah. Think the no. Flawless Nyarul itu atas sekali. 600 euro. Next salah seorang dari senario kan tak? Boleh. Yang ini pun hampir senario juga. Lebih kurang lah. Aimi. Kita tengok ni. Aimi okey kot. Kita kena pump sampai 5k view ni guys. Boleh tak tolong share lu? Asal tak accept lah. Kamu sebab muka aku depan. Kau depan lah? Ya, aku try depan. Ke depan. Kau rasa sebab aku depan lah? Ya, ada sebab tu. Ya, benda tu efek tak? Maksudnya si efek sebab muka ke? Depan lah, aku depan. Ya, aku terima Okay. Confirm dia SN kau percaya kat aku. Maksud kalau aku depan. Diorang asyik lah. Dia asyik lah, tak ada. Hadir daripada toilet B3L tu. Aku depan Okay, kita tengok diorang asyik tak Dia asyik. bukan tak kisah dua aset, view naik sikit. Oh ya ke? Tadi kalau kalau aku depan tadi berat juga tu nak cecah 2K. Invite Tok Adi kena panggil malaikat malam Syafiqat. Uish, macam mana nak panggil Syafiqat Boleh ke? Saya bukan tak nak panggil Syafiqat, takut duduk sebelah, takut orang confuse. Sama lah. Bukan kau aku. Aku ni black and malam. Tapi yang sama kan aku yang sama dengan Syafiqat. Yelah, Remal lah. Tak sama je. Ni yang bebo ni last. Zizan, saya nak live dengan abang. Nak live macam mana? Okay. Kejap. Korang ni betul-betul peminat ganda lah Baju beli kat F4S tulis Malaysia pun kau boleh kata lawa Aram jadab tu. Baju tulis Malaysia, lawa baju ganda. Beli kat F4S je pun RM15. Iyalah. Betul-betul lah dia orang angkat kau Betul lah, orang baru lah orang panggil next. Yelah. Burgundy Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like but what? It's like that thing that sits on the bumper of your car.